masak lemak cili api, gorengkan ikan masin ke ikan goreng ke, ada sambal belacan sikit, padu, memang 3-4 pinggan makan. Memang best. Jadi dapatlah sikit hasil hari ni. Assalamualaikum dan selamat pagi sahabat-sahabat. Kembali di channel aku di Kami Profesional. Okey, jadi pagi ni kita nak pergi cari sayur, cari ulam-ulam sikit, iaitu nak cari pucuk paku. Kita nak tengok dulu ada tak. Jadi ni sekarang ni dah dekat sampai untuk cari pucuk paku untuk buat lauk tengah hari ni. Berlauk lah kita hari ni pucuk paku Jadi kita pun dah sampai. Kita cari parking dulu. Di manakah lokasi yang sesuatu yang ada di sini? Okey. Inilah sebab situasi di kawasan ni. Terdapat sungai di sini Okey sahabat kawasan ni merupakan kawasan yang popular untuk orang kampung sini. Biasanya memang tempat dia orang santai, lepak, buat aktiviti sungai. Ada yang makan-makan kat sini, barbecue, mancing. Di sini tempat mancing pun bagus. Yang kaki mancing memang biasanya ada dekat sini. Memang terpacak kat sini, dia orang mancing. Waktu-waktu bila selepas waktu hujan lebat, air agak naik dan mungkin surut kembali, dia orang akan mancing kat sini. Biasanya di sini banyak ikan juga. Jadi kita teruskan aktiviti kita untuk cari pucuk paku untuk dibuat lauk tengah hari ni. Jom kita teruskan mencari pucuk paku. Okey sahabat, kawasan ni memang best kawasan ni tenang kawasan ni. Pokok-pokok kelilingnya. Ada hujung sana, di belakang sana. Nampak bukit bukit. Okey dia. Mana pucuk pakunya? Dah dapat dah. Bestnya. Telio Hati-hati hati-hati tengok bawah. Nah, tengok mana? Dia daripada hasil ni pokok ni ni. Bolehlah ambil selalu kat sini kalau banyak. Sedap cak aku. Dah kena patah dengan orang ni. Dah ambil popular tempat ni apa pucuk paku. Dah kesan orang dah ambil dah ni Sini memang banyak di sini Banyak. Bila orang masuk sini, orang biasa ambil di sini. Dah ada dah nampak.
Orang datang ambil. Nampak lah, nampak. Ni. Ni kan? Cukup dah tu untuk kita makan. Cukup dah tu. Sungai. Cik. Sai keruh hari ni. Yang keruh tau. Keruh. Gua cari sampai ke sini ya. Ya. Ini kelembang yang ambil apa sayang? Mana ni kelembang Ni saya kelembang Mana? mana? Kata pergi sini. Yang batang kelabu ni, batang purple ni. Ni kata orang rumah ini pokok kelembang. Kita tak tahulah orang bandar ni. Jadi orang kampung, orang sini biasa tahulah ni kelembang. Makan pernah lah. Tengok macam ni tak pernah. Kelembang ni biasa masak apa kalau ni? Rebus asam masak rebus asam. Pokok kelembang ni masak rebus asam. Sedap dengan nasi. Kalau tak pandai masak, gatal lah. Kalau tak pandai masak, gatal. Gatal tekak. Okey, alhamdulillah ni hasil kita. Cuk aku. Cukup lah ni untuk kita berdua suami isteri makan tengah hari. Silap bulan malam pun lepas ni. Ni memang sedap masakan cuk aku ni. Masak lemak cili api, gorengkan ikan masin ke ikan goreng ke, ada sambal belacan sikit, padu, memang 3-4 pinggan makan. Memang best. Jadi dapatlah sikit hasil hari ni. Jadi kita sekarang ni beransur pulang untuk beransur balik. Dah kita ada kerja-kerja lain yang kita nak buat di rumah. Jadi cukuplah ni. Jadi untuk video kali ni sampai di sini dan kita jumpa lagi di video episod yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk bantu like, subscribe dan tekan nombor kasihnya untuk video ni. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum, bye bye.